Allahu Akbar. Okey. Kau lepak teruk. Siapa sini tak pernah sampai? Ya. Betul tak? Ya Allah ya Tuhan kami. Ya Allah, jadikan kami, jadikan kami. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Sekarang baru pukul 11 pagi. Kami sekarang ada dekat Simpang Pulai. Right now is Simpang Pulai. Kita nak on the way ke lodging ke arah Cameron Highland. Okay. So hari ni kami memang nak membantai. Niat pun memang nak membantai. So law ni kita nak pergi ke sana. Tapi aku datang ni pun atas jemputan daripada Syah TBFZ. Ni dia punya link pula. Dia punya YouTube channel. Jangan lupa untuk follow. Okay, so aku memang dah lama nak naik ke Simpang Pulai, tapi tak ada kawan kan. Takkan nak pindah seorang-seorang, gila ke apa. Aduh. Jadi aku pun decide, why not? Kita datang daripada Penang, join geng Ipoh ni. Sebenarnya depan nama punya geng GBB, geng bapak-bapak. Memang geng bapak-bapak lah rasanya kan. So kita pun join je lah. As long as pergi ride, naik motor, pergi main sana sini, okey lah. Ya Allah, jalan. So kita nak main jalan-jalan je. Kita kalau boleh tu tak maulah lepak, hari-hari lepak boring. Okay, kalau boleh tu kita nak beraktiviti bersama dengan motor kesayangan. Ni buat motor lawa-lawa tak keluar pergi mana-mana. Baik tu saya beli motor. Nah, buat jadi tukun, duduk dalam rumah. Selimut je. Jadi memang hari ni niatnya nak bermain. Jadi ada around 20 biji motor, 20 rider. Motor semuanya single lah. Tak ada yang naik double ride, tak ada. Semuanya single lah. And hopefully kita sampai sana selamat, turun pun selamat. Bukan sahaja ada motor sport bike, kita juga ada cafe racer. Santai habis. So bila santai, ada yang main santai, ada yang membantai. Ini motor special sikit. Jom kita cuba untuk mengejar kelompok hadapan. Sebab di bahagian belakang ni dia agak santai. Jadi ada yang naik santai, ada yang naik membantai. Yang ni Syah. Inilah kita punya idola TBFZ. Kita try follow dia sekejap. Gaya dah. Jangan risau, kita bagi laluan. Aku tak nak push lagi sekarang sebab tayar belum cukup betul-betul panas lagi. And aku tak berapa confident lagi dengan tayar aku yang masih sejuk ni. Jadi kita bersantai dulu. Tak lagi aku kejar golongan hadapan ni. Alright, let's go. CF Moto. Motor apa ni ya? FT. Aku akan cuba sedaya upaya untuk tidak makan lain orang lah. Okay, siapa
siapa kat depan ni. Nice. Oh, ada skuter kat depan tu tengah main. Alright ke ni? Oh, turun. Oh, yang skuter tu pun tak kalah. Allahu Akbar. Aduh, okey. Balik. Jom, angkat. Angkat sini. Okey. Tak apa. Cuba relax, Sat. Relax dulu. Sat, tutup ini dulu. Sat, bagi dia relax, Sat. Motor supposedly boleh jalan gini. Semua okey. Full rest. Ini boleh pijak. Ni patah tak apa. Try start motor. Hop. Alright. Motor okey. Try tekan. Okey, brake. Boleh naik. Aku rasa sementara tengah tak jauh ni kan, hang turun balik. Better dia turun. Kalau naik lagi sakit, better dia turun sebab luka. Bagi dia turun dulu sebab dah dekat dah, tak apa. Kalau dia naik lagi sakit. Gear boleh masuk. Okey. Gear hang boleh pakai. Brake tu mungkin susah sikit lah. Brake depan tak tau? Brake depan. Depan patah lah. So dia tak boleh naik dia kena turun lah. Brake kaki boleh pakai. Jangan yang tu patah. Tu simpan buat kenangan. Aduh, hai. Baru starting ni. Dah dia tani Sebab tadi waktu ambil sini ada seorang tu overshoot dia macam brake. Ni skuter. Siapa nama skuter tu? Siapa tak ingat. Yang tu dia braking ni. Baru nak corner tu. Dah. Dia orang brake tu kan. Ada 4 biji ni. Dia overshoot. Ni. Kasih. Allahu Akbar. So ni semua kelompok belakang lah yang main santai, ni pun santai. So ni semua kelompok belakang. Aduh, nasib biar ramai dekat belakang. Aduh. So kena ada seorang teman dia naik turun.
ada yang major damage sangat. Just sekadar ni satu. Ni apa ni, body slider calak sikit. Ni boleh kepak. Habis kuat pun tukar pakai footrest racing terus lah. Cover saja kotak. Bersih. Ya, carbon fiber. Tu saja damage ni ada sikit je. So tak teruk sangat lah. Minor damage je lah. Apa sikit je. So tak perlu hantar ke claim insurans pun tak perlu. So benda pun boleh settle sendiri je. Tukar a few parts, motor dah boleh jalan macam biasa lah. InsyaAllah. Alright, so selesai sudah. Member pun dah naik towing. Member pun akan pergi ke hospital juga. Kita tak tahu cedera apa lagi. Tapi sepanjang yang kita boleh nampak tadi, dia punya lutut sajalah yang berlubang. Yang kecederaan lain nampak macam okey. Tak ada rasa patah-patah apa, tak ada kot. Sebab member pun low side. And jatuh pun lembut je. Tak ada apa yang teruk sangat. And motor pun minor damage je macam yang kita tengok tak saat ni. So baki-baki ni ada yang akan teman member balik ke sana, ada yang nak sambungkan perjalanan sampai ke lodging. Tapi ke lodging ni memang semua yang masih lagi gian lah. Niat tergendala. So kita pun akan pergi sambung. Aku pun akan follow jugalah. Sebab niat dia dah main jauh-jauh ni kan, dekat 100 kilo ni, kenalah pergi naik juga kan, takkan tak naik. So kita naik, pergi makan, lepas tu kita turun. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Bila dah lama dah berhenti, dia nak kena warm up sikit lah tayar. Okay, tayar nak kena warm up, and then orang pun nak kena warm up. Jadi kita main santai-santai lah dalam around a few lap, and then kita akan push lah. Tapi itulah, ada jugalah yang dah start terus dengan tayar tengah duduk sejuk, tengah terus main. Oi, yo. So masing-masing dalam kepala otak ni dia masih lagi takut-takut sebab yalah member baru down kan. And so mereka pun macam akan ada defensive riding sikit lah. Mari. So ada a few dah yang memang betul-betul dah start. Yang bok-bok ni biasa dah, berat lah sikit. Aku rasa aku tak boleh follow belakang dia lah, bahaya lah. Minta maaf bang, lalu dulu. Tak apa, ni awal-awal je lagi ni. Saat lagi hang tengok masing-masing kena rasuk. Saya mesti kena rasuk kan. Yang ni yang menggila tadi ni. Hai. Tu, skuter tak skuter, dia sangat semua tu ke? Alright, tayar aku pun dah mula sedap.
ni geng aku ni. Tapi dia special edition. Dia datang dengan full system aero. Yang ni geng. Woi, batu bai. Sekarang kita nak kejar kelompok di hadapan. Ni ke? Macam bukan? Ya kot. Okey, dah jumpa dah. Jom kita bakar line depan ni sikit. Batu. Alright, so this is EJ. Oi. Alright, mantap je. Go, go, go. Woo! Boleh turun lagi. Mantap je. Woohoo! Jom kita makan EJ. EJ, sedia untuk dimakan EJ. Nak luak ke tak dalam? Kita makan luak ah. Entertain me! Come on! Oh! Skuter tak skuter? Tengok tau! Membuai-buai.
member layan tu tu. Kembali ke hadapan DJ. Mantap je. Oh, saya ingat.
So, sampai sudah. Dah sampai dah lodging. Port lepak lepas daripada Banjaran tu, sini adalah port lepak dia tu. So ni kami dah sampai sini, alhamdulillah. Cuma seorang je lah yang down tak side tu. Yang lain semua alhamdulillah selamat. So kat sini kita makan dulu, lapar ni. And asalnya tadi 19 biji lah, aku expect around 15 lah, 15 biji macam tu. Inilah motor-motor dia. Kemeriahan. Setul. Tibiak Zack. Sila. Ui. Sila. Jangan lupa untuk subscribe. Jangan lupa untuk subscribe. Dari Ozone terbaik. Oh shit. Jangan lupa untuk subscribe. Kalau subscribe dapat tengok kan tu. Jangan pancing kau. Dapat tengok kan. Aku tak tahu lah. Kalau datang bini kan. Aku tak tahu dapat cukup ke tak. Ana. Ada juga. Geng bapak-bapak. Bapak-bapak. Tapi kena tunggu je video lambat sikit. Dia dah macam main kali kenji. Ni mana kenji lah. Mana gambar? Motor sebagai. Motor sebagai lepas lah. Baik, lepas. Alhamdulillah dah selesai kita punya perjalanan part 1. So di Canberra ni kita punya main point dia nak sampai ke sini je, sampai ke lodging Jerung ni. So dah sampai, sekarang pun dah selesai lah perlawanan untuk first round. And then semua pun dah happy, dah kenyang, nak balik. Okay, jom kita balik. Jangan lupa untuk like, share, subscribe. Gitu.